Ramai orang takut nak hire ID kan, sebab kita memang tahu ID lagi mahal. Sebab kita pun ada kawan yang cakap, oh rugilah hire ID, kontraktor pun boleh buat dengan harga half daripada ni. Tapi sebenarnya dia orang tak perasan juga, kontraktor punya mata tak sama dengan mata ID. Dia boleh pilih perabot tapi dia tak boleh pilih warna yang ngam dengan apa yang kita nak. Dia cuma ikut apa yang kita nak, dia tak akan bincang. So memang kita dah cakap dengan member, kalau korang rasa nak puas hati, hanya nak deal dengan satu orang, tak payah fikir hassle, nak bergaduh dengan kontraktor, nak tunggu ni tak tepat, lepas tu apa yang scope of work tak buat ke, hire je White Dot. Sebab memang dia akan bagi detail apa scope of work yang dia buat, dia bagi agreement, so kita boleh tengok. Dia punya payment pun progresif. Kita tengok dulu apa yang kita dah dapat, baru kita bayar. Dealing dengan White Dot tu sebenarnya senang. Bukan senang nak jumpa ID yang boleh ikut kehendak kita. Dia boleh temu satu titik point yang mana kita dua-dua boleh setuju. Itu penting tau, sebab kalau tidak, nanti mesti akan jadi macam kebalahan. Sebab owner mesti nak ikut cakap dia. Tapi kadang-kadang ID tak boleh nak compensate dengan harga pula kan, macam tu kan, untuk benda yang dia dah order. Terus sepanjang kita orang deal dengan White Dot throughout this renovation progress, memang bagus. Yang paling bagus dia White Dot dia committed dengan apresiasi base dia. Maknanya kasi peace of mind lepas rumah dah siap kan. Lepas rumah dah siap, kalau ada apa-apa kerosakan ke, memang kita boleh masih contact dia, bagi tahu dia kalau ada apa problem. Terima kasih White Dot. We love White Dot.